Okey, pertama-tamanya kalau spark plug kita problem ni, kita akan rasa okey, hari ni masuk sebiji BMW. Macam ni BMW 318i. So dia menggunakan enjin N20 1.5 turbo. Owner dia cakap dekat dia punya meter dia keluar pop up something macam link lah kan. Jadi kita tahu kalau benda tu biasanya memang berkait dengan spark plug lah. Kita dihantar, kita punya technician pun dah keluarkan spark plug dia. Yang ni adalah spark plug lama dia lah yang saya nak tunjuk pada tuan-tuan ni. Dia adalah spark plug lama dia. Saya tak tahu dah berapa ribu mileage dia pakai, tapi spark plug dia ni kalau kita tengok memang teruk lah kan. Kalau boleh tengok memang teruk lah dengan berkaratnya semua. Jadi saya suspect pun benda ni pun dah lama lah. Jadi plug dia ni adalah plug platinum tau. Jadi plug platinum, plug iridium, dia lebih special sikit lah daripada plug-plug copper biasa kan. Jadi jangka hayat dia adalah lebih panjang lah. Kalau ikutkan spark plug yang macam ni, platinum yang macam ni, jangka hayat dia boleh tahan sehingga antara 90,000 ke 160,000 km. Kalau ikut manual BMW, spark plug ni tahan antara 60,000 ke 90,000 batu. Jadi kalau kita convert ke kilometer, antara 96,000 ke 160,000 km lah. Tapi untuk penjagaan, saya suggest datang tukar spark plug ni setiap 100,000 km. Saya rasa itu lebih selamat daripada kita pakai semaksimum yang mungkin kan. Apa akan jadi kalau spark plug kita problem? Itu yang saya akan share hari ni lah. Okey, pertama-tamanya kalau spark plug kita problem ni, kita akan rasa maknanya kereta kita ni akan start ada misfire tau. Maknanya dia punya pembakaran tu dah tak cantik, jadi akan ada misfire. Kita bawa pun dah rasa tak selesa, dah rasa macam tersengguk-sengguk kan. Yang pertama lah. Dan yang kedua, dia susah nak start. Bila kita nak start, biasa kalau kita nak start, kita tekan untuk cranking tu, kita tekan sekali dia terus hidup. Tapi kali ni mungkin kita kena tekan berkali-kali untuk dia hidup. Itu pun mungkin salah satu tanda daripada spark plug juga. Kemudian lagi satu, bila spark plug ni problem, kita boleh rasa yang kereta kita ni dah tak macam biasa. Dia dah start rasa lembab kan. Maknanya throttle response tu pun, bila kita pijak throttle, kita dah tak rasa dia punya respon enjin tu kan. Dia dah rasa lembab, berat, sluggish. Itu pun disebabkan salah satunya disebabkan plug jugalah. Dan yang terakhir yang saya boleh share, kalau plug ni rosak, kita dah start rasa dia punya fuel consumption tu makin tinggi. Maknanya kalau kita isi minyak mungkin 20 liter, kita boleh pergi sampai 200 km, tapi kali ni kita isi sama, tapi 150 km kita dah nak top up beli minyak. Jadi dekat situ kita dah tahu yang peningkatan bahan api dia dah meningkat. Salah satu sebab dia plug ni lah. Jadi kesimpulan dia, anggaran selamat penggunaan bagi satu-satu plug ni kita suggest setiap 100,000 km. Maknanya kalau tuan-tuan rasa dah nak hampir 1,000 km, dah boleh standby untuk tukar plug yang baru. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan, kita nak servis, nak check, nak repair ataupun nak minta tukar plug macam ni kan, boleh datang ke Tasmatic Automotive. Kita dekat stesen 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat sebab hari Jumaat kita cuti. Dan kalau ada sebarang soalan ataupun pertanyaan, boleh klik link kita di bio. Kita jumpa dalam next episode. Bye-bye.